Sekarang saya nak bagi tahu 5 tanda korang mungkin jadi mangsa narsisis yang menunggang agama. Sebelum tu, kalau korang mau follow, klik link follow untuk dapatkan banyak informasi yang menarik. Pertama, korang sering diugut secara rohani tau. Contohnya lah, kalau kau lawan aku, kau lawan agama. Kalau you tak ikut cakap I, you berdosa. Kau anak derhaka. Mereka menggunakan istilah agama untuk tanam rasa ketakutan, bukan nak membimbing, nak tanam rasa takut. Nombor 2, mereka minta ketaatan mutlak. Walau perbuatan mereka tu salah, bila ditegur, mereka cepat sentap dan balas, kau tu siapa? Aku ni mak. Mereka letak diri mereka selevel Nabi atau wali dan semua orang bawah mereka kena diam. Nombor 3, korang rasa bersalah bila mula fikir logik. Setiap kali korang ada soalan atau ragu, korang terus rasa berdosa. Itu tanda korang telah dimanipulasi secara rohani. Nombor 4, mereka berpura-pura tawaduk, alim, tapi suka disanjung. Depan orang bukan main lagi merendah diri, nampak alim, tapi hakikatnya mereka lapar pujian dan takut kehilangan kawalan. Nombor 5, korang hilang suara dan identiti demi ketaatan. Korang tak boleh bersuara, tak boleh bertanya, tak boleh rasa, kerana semuanya dikawal atas nama agama. Kalau korang sedang alami semua itu bukan bimbingan, itu penderaan yang berselindung. Dan Allah tak pernah suruh korang taat pada manusia yang menindas atas namanya. Saya penulis buku Buka Topi Narsis, klik link bio.